Ayu? Kenapa ni asyik termenung je? Tak ada apalah, Mak. Ayu saja je duduk kat sini nak rasa udara segar kat luar ni. Ayu fikirkan pasal Luqman ke? Buat apa Ayu nak fikir pasal orang yang tak pernah jujur dengan Ayu? Ayu, tak baik tau cakap suami sendiri macam tu. Betul lah, Mak. Selama ni dia kahwin dengan Ayu pun bukan ikhlas. Sebab untuk kepentingan dia. Itu je. Ayu, kalau Luqman dah jelaskan perkara sebenarnya pada Ayu, kenapa Ayu masih anggap dia tak jujur lagi? Dahlah, jangan besar-besarkan perkara ni lagi. Ayu pun tak mahu kan sejarah Ayu dengan Harry tu berulang lagi. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ni Mak nak tanya sikit lah. Harry jumpa Uncle Luqman tu ada apa? Tak ada apa pun. Cik cuma cerita balik cerita lama Cik dengan Hidayu dulu. Biar dia tak ulang balik kesilapan apa yang Cik lakukan dulu. Tu je. Dia habaq apa? Dia tak adalah habaq apa-apa. Tapi dia reaksi muka dia, Cik dapat rasa dia faham apa yang Cik masukkan. Tak apalah. Marilah kita masuk. Yelah. Aku yang bersalah. Tiada kata yang mesti terucap. Janganlah takut pada kenyataan. Yang kau fikirkan adalah salah. Ternyata hanya kamu. Man nak pergi mana, Man? Man nak pergi pujuk Ayu ni dia. Dan Man harap nak bawa dia balik semula ke rumah ni. Ninda pun dah seminggu tak jumpa Ayu. Ninda tolong doakan supaya Ayu lembut hati dan dia boleh terima Man balik. Ninda selalu doakan untuk Man, sayang. InsyaAllah, Ninda. Man pergi dulu. Assalamualaikum. Bawa kereta hati-hati, Man. InsyaAllah, Ninda. Kau kata belum sedia nak pergi kunjuk dia. Tapi kenapa tiba-tiba tergesa-gesa ajak aku balik kampung ni? Tadi aku jumpa Hairi. Hairi? Hairi, Dr. Hairi. Tunang bekas tunang kepada Ayu. Kenapa kau jumpa dia? Apa kau dah buat pada dia? Aku tak sempat buat apa-apa pada dia. Bukan aku nak jumpa dia pun, dia yang ajak aku jumpa. Kenapa tak sempat? Apa kau dah buat pada dia? Muazzam, apa yang Dr. Hairi lalui semua tu memang memberi impak dan pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi aku. Sebab itulah aku nak selesaikan masalah ni secepat mungkin sebelum keadaan jadi lagi keruh. Patutlah kau tak menyempat-nyempat. Sampai aku nak apply cuti pun tak sempat. Nasib baik sekarang ni zaman IT. Boleh aku apply cuti online. Muazzam, kau kena tahu, engkau lah satu-satunya harapan untuk aku buktikan pada Ayu yang aku tak berduaan dengan Astri. Aku faham. Tapi kalau Hidayu syak engkau berpakat dengan aku macam mana? Pada hari tu, dekat kondo tu. Macam mana? Demi Allah, Cik Hidayu, saya ada bersama Uncle Luqman pada hari tu. Cuma saya naik dulu ke kondo tu sebelum mereka naik.
Semasa turun, saya lewat sebab saya ke bilik air. Awak tak payah nak berlakon dengan saya. Berapa dia bayar awak? Astaghfirullahalazim, Ayu. Ayu, abang dah tak tahu nak buat apa lagi, Ayu. Kenapa susah sangat untuk Ayu terima abang? Kenapa susah sangat untuk Ayu terima alasan abang, Ayu? Abang tak payahlah nak terang apa-apa dekat Ayu. Abang tu memang penuh dengan alasan. Dari mula kita kahwin sampailah ke saat ni. Sekarang ni lebih baik abang pergi balik daripada abang terangkan apa-apa dekat Ayu. Sabarlah, Man. Aku rasa lebih baik kita balik ke Kota Baru dulu. Nanti bila dia dah sejuk nanti, kau datang ke sini semula. Pujuk dia. Muazzam, aku takkan balik ke Kota Baru tanpa Ayu. Tapi tak guna kau tunggu, Man. Kalau dia belum sedia terima kau. Itu aku tak peduli. Sekarang ni aku dah nekat. Aku dah nekat aku akan buat apa saja untuk pujuk Ayu. Tapi macam mana? Kau nak buat apa? Yang tu aku tak tahu. Macam inilah. Katakanlah kau balik ke Kota Baru dulu. Biar aku selesaikan masalah ni. Tapi takkan aku nak biarkan kau seorang kat sini. Aku rasa lebih baik kita balik ke Kota Baru dulu. Muazzam, aku dah cakap dengan kau, aku takkan balik ke Kota Baru tanpa Ayu. Okay, sekarang ni kau balik Kota Baru dulu. Tapi jangan lupa kisah salam bapak aku. InsyaAllah. Okay, selamat. Okey, kita elok lah. Okay. Tak kesiankan Luqman ke? Jauh-jauh dia datang sampai sanggup tinggalkan kerja semata-mata kerana nak pujuk Ayu. Lebih baik Ayu kesiankan diri Ayu. Kesiankan kandungan Ayu ni daripada Ayu kesiankan orang lain. Ayu tak sanggup kena tipu lagi, Mak. Ayu masih tak percayakan dia lagi ke? Tak cukup ke dia bawa Muazzam sebagai saksi? Mak percayakan dia. Muazzam tu kawan baik Luqman. Mesti dia akan tolong kawan dia. Sampai bila Ayu nak bersikap macam ni, Ayu? Sampai dilepaskan Ayu. Ayu, cuba buat mengucap sikit. Ayu tahu tak? Memang perceraian tu halal. Tapi itu paling dibenci oleh Allah, tahu tak? Ayu tahu, Mak. Lebih baik Ayu bercerai daripada Ayu jadi isteri yang derhaka pada suami. Ayu dah dewasa. Dah boleh bezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi sekarang ni Ayu fikirlah elok-elok. Jangan sampai nanti menyesal kemudian hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Ayu mana, Mak? Ada kat dalam bilik dia tu. Ayu dah makan tak, Mak? Dah, daripada maghrib tadi. Dah makan dah dia.
Itulah cara dia semenjak dia balik. Kami pun nak risau tengok Man. Sekurang-kurangnya Ayu masih nak keluar makan. Sikap dia keterlaluan lah Man. Tak apalah ya. Mungkin sikap dia berubah pun disebabkan sangat mengandung ya. Kita kenalah terima kerenah dia tu dengan hati yang terbuka dan banyak bersabar. Yalah, patutnya dia bersyukur kerana dapat suami macam Man dan begitu banyak bersabar. Sebahagian berkemarahan dia pun timbulnya daripada Man juga. Jadi Man haruslah terima semua ni dengan hati yang terbuka dan terima je kerenah dia ya. Mainlah pergi dapur. Tu nasi semua dah terhidang dah. Nak makan? Tak apalah, Mak dengan Ayah pergi dulu. Man pujuk Ayu Ayolah. Ayu. Ayu. Malam ni tidur luar. Lagi ni. Macam itulah Abang Dora bagi tahu masa saya telefon dia tadi. Dayu akan keluar bilik bila Kau Lokman tak ada. Saya rasa kawan, kita kena tolong Kau Lokman tu nak pujuk Ayu ni. Apa yang perlu kita boleh buat lah. Ku Badrul? Ku Bunda. Ya, Ku Bunda. Bawa Bunda ke kampung Ayu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.